Kalau kita kata Allah ada sifat yang namanya mata, bukan biji mata, tak apa tak? Tak apa. Itulah salafus salih. Semuanya diperlakukan sebagai sifat-sifat kamalat Allah. Ijra' ala zahir, ai zahir kamalat bagi Allah. Zahir kesempurnaan bagi Allah. Sama juga Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Tuhan yang maha pemurah atas arasy tertinggi. Istiwa bermakna ala wartafa'a. Tinggi dan meninggi. Apa makna tinggi situ? Dan hadis sebut dah. Nah, anta zahir falaisa fawqaka syai'un wa antal batin falaisa dunaka syai'un. Hei Tuhanmu lah maha zahir, tidak ada sesuatu atas engkau. Engkau lah maha batin, tidak ada sesuatu di bawah engkau. Lagu mana tu? Kita boleh faham tinggi atas kalau ada lawan dia, betul tak? Atas kalau kita boleh faham mesti kan ada bawah. Baru boleh faham atas. Tingkat 2 atas pada tingkat 1 sebab tingkat 1 bawah pada tingkat 2. Tingkat 2 bawah pada tingkat 3 sebab tingkat 3 atas pada tingkat 2. Tingkat 3 bawah pada tingkat 4. Tingkat 4 atas pada tingkat 3. Atas bawah ni nisbah. Nak faham dia kena ada gulawai. Inilah atas bawah yang kita boleh faham pada makhluk. Allah atas tak ada lawannya bawah. Sudah. Faham tak tu? Tak faham. Tak faham. Saya tak faham. Atas yang tak ada lawannya bawah tu apa? Itulah atas Allah. Sempurna atas dia. Kalau atas ada lawan bawah, itu bukan atas Allah. Itu atas makhluk. Tinggi yang tidak ada lawannya rendah. Boleh faham? Sifat Allah lah. Tinggi hak makhluk kena ada lawan dia rendah. Betul tak? Zaid tinggi pada Khalid. Khalid rendah pada Zaid. Kalau tak ada hak rendah, semua tinggi belakang, tak reti tinggi. KLCC tinggi pada KL Tower, KL lupa tak? Kenapa? Sebab KL Tower rendah pada KLCC. Tinggi rendah ni kena ada lawan, baru boleh faham. Allah tinggi, tidak ada lawannya rendah. Faham tak? Tak faham. Apa tinggi lagu tu? Tinggi yang layak dengan kebesaran Allah. Lagu tu lah. Macam mana tu? Serah pada Allah. Allah maha tahu. Itu salaf. Itu salah dah. Arah memang tinggi sekali dah. Atas langit tu. Atas langit. Atas sekali. Atas sekali arash ni. Allah bukan duduk atas tu. Dan bukan juga duduk atas. Dah. Allah tinggi tak ada lawannya bawah. Kalau Allah, ini arash, ini Allah. Ni macam saya ni. Ni kursi dia. Istawa itu alal kursi. Aku tertinggi di atas kursi. Ni, saya tinggi tak di atas kursi ni? Tinggi. Kursi duduk bawah saya. Ni jubur saya, ni kursi. Betul tak? Saya tinggi di atas kursi. Lagu ni ke? Tertinggi Allah di atas arash. Nanti dulu. Lagu ni ke tinggi saya di atas kursi ni dah. Lagu ni ke? Awak faham? Allah tinggi di atas kursi. Di atas arash. Jangan. Allah tinggi di atas arash. Bukan macam saya tinggi di atas kursi ni. Dia tidak duduk, tidak sela, tidak menetap. Dia tinggi di atas arash dengan makna maknawiyah dia panggil dah. Setiap sifat-sifat lagu tu semua kita kena pakai maknawiyah. Baru boleh faham kalam salaf. Contoh, ulama salaf kata, Allah turun tanpa meninggalkan sifat tingginya di atas arash. Macam mana nak faham? Kalau kita faham tu duduk cokor atas tu. Allah turun tanpa meninggalkan sifat tingginya di atas arash. Allah tinggi tanpa meninggalkan sifat turunnya daripada arash. Boleh faham tak tu? Tak boleh faham. Kalau sebab kita faham kalau turun, contoh abagi jumpa saing di pejabat dia duduk tingkat 12. Habis siapa situ? Pak mak kawan siapa dah? Jabat demo ni. Turun lah. Main makan. Bila pak mak tu turun, ia ada lagi tak di tingkat 12? Tak ada dah lah. Itulah turun hissiyah dia panggil, turun hissiyah. Ceng turun. Kau habis naik pula tingkat 12. Pak mak turun dah. Pak mak kata, "Mu, aku naik tingkat 12. Takut mu turun, tak tinggal lagi tingkat 12. Duk ada lagi." Kalau pak mak kata, "Minyak aku Tuhan kau, bengong dah." Tuhan bersifatnya turun. Ulama salah kata, tapi tak tinggal sifat tinggi yang tak atas. Nak faham lagu mana? Tak faham. Tak faham. Tak faham itulah faham. Serah pada Allah. Itu salaf. Bukan semua salaf lah, kebanyakan salaf.
Ada juga salaf yang takwil tafsili. Turun rahmat Allah, bukan turun. Itu gitu dah. Yanzilu rabbuna fi kulli lailatin, hadis tu. Yalah, hadis-hadis tu. Ya, itu dipanggil turun rahmatun khassah. Turun rahmat yang special daripada Allah Taala. Gitu. Yang dok payah tu zat ya turun. Jeng tu. Oh, tak ada atas, dok bawah dah. Lepas tu dia naik, tak ada bawah, dah atas. Dah gitu deh. Ulama salaf tak cakap gitu. Awak buka maqalat ulama salaf. Allah bersifat turun tanpa tinggal sifat tingginya atas arasy. Allah bersifat dengan tinggi atas arasy tanpa meninggal sifat turunnya daripada arasy. Bengong gitu kita. Bengong dah. Bengong tu lah serah pada Allah. Tak payah lah tok guru. Tak payah tu lah payah. Al-ajizu 'anil idrak. Lemah daripada memahami, itulah payah. Nak ayat kata kita ni tak boleh nak payah. Sifat ketuhanan ni tak serupa dengan sifat kita. Sebab Tuhan bukan jisim, bukan jirim. Jangan nak mari depan otak. Pukul 4 pagi ni Tuhan turun dah weh. Duk mana Tuhan turun mana Jangan. Dah. Jangan duk payah lagu tu. Tuhan turun, Tuhan tinggi, Tuhan dekat, semua tu maknawi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Qarib, aqra, dekat. Dekat apa makna tu? Dekat maknawi, bukan dekat hissi, bukan. Macam kita kecek dia. Dia mengenal ada puan mak duk langgar tu. Oh, bapa tak kenalnya. Saya karik kawe tu. Oh, kawe akrab nang dia. Akrab. Aqrab, ia sebenarnya bahasa Arab jadi bahasa Melayu. Jadi Melayu karik. Akrab. Nah, aqrab. Apa makna karib? Aqrab, dekat. Sangat dekat. Oh, kawan kenal sungguh dia. Dia beranak hospital mana, mak pok dia nama berapa, dia adik-beradik dia ke berapa ekor adik-beradik dia. Dia tadika pasti mana sekolah rendah, sekolah menengah, universiti SPM boleh berapa, lulus berapa, nikah berapa ekor bini dia, hak rasmi berapa ekor, hak tak rasmi berapa ekor. Tahu habis. Hijau mana, bisnes mana, untung bulan-bulan berapa. Oh, rapat benar demo. Tu kan boleh rapat. Dan dia pun lagu tu juga kawan. Itu mana rapat maknawi dah. Bukan rapat mana duduk depek, makan sekali, berok, kecing sekali, tidur. Waktu bukan karik dah. Tu waktu kembasian dia panggil. Nah, tu mana dekat. Jangan duduk payah dekat. Tuhan kata, wa idza sa'alaka ibadi anni. Bila menanya oleh sahabatmu, hai Nabi Muhammad, tentang aku. Fa inni qarib. Ai fa akhbirhum inni qarib. Sahabat Nabi tanya, aqaribun rabbuna? Fanunajihi am ba'idun rabbuna fanunadihi ya Rasulullah. Adakah Tuhan ini dekat dengan kami? Maka sebab tu kami kena bisik popek. Bisik. Atau Tuhan kami jauh. Maka sebab itulah kami kena ya Allah, ya Rabbi, menepik melau sama. Dok. Tuhan bukan dekat jauh masafah, tapi dia dekat maknawi mana? Inni qaribun, aku dekat dengan hamba-Ku, bi ilmi, dengan ilmu aku, wa sama'i wa basari wa iradati wa qudrati. Itu meliputi aku dengan ilmu aku. Belum ada kita makhluk ni, Tuhan tak buat, Tuhan tahu dah kita. Tuhan tahu dah kita. Hidup kita kepek lagu ni sedia kala lagi Tuhan tahu. Sebiji gini dah lah kepek. Bukan kata nanti buat baru. Oh, kepek lagu ni. Aku ingat aku kepek lagu lain. Tak. Nah, kepek gini dah Tuhan tahu di ilmu dia. Oh, belum ada alam roh. Belum ada gos karo lagi. Zat Allah saja. Azali, qadim. Tuhan tahu tak kita? Tahu habis. Ilmu dia tidak terdahulu dengan jahil. Bila kita ada pak, Tuhan dengar selalu. Kita lihat selalu kita dah. Langsung Tuhan dengar kita, Tuhan lihat kita.